Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Natasha Frizana binti Zulkifli daripada kelas Pendidikan Khas Ogos 2023-2028. Jadi, saya akan terangkan pasal tentang produk saya. Nama produk saya ni ialah ADC, iaitu Smart Classroom Movement Tracker. Okey, ada 3 tujuan utama untuk produk saya. Yang pertama, produk ni dapat kawal pergerakan murid dalam kelas. So, kalau kelas tu bising and cikgu tak ada, pihak sekolah atau cikgu bolehlah guna inisiatif ini. Yang kedua, boleh tingkatkan disiplin murid. So, kenapa dia boleh tingkatkan disiplin murid? Sebab kalau cikgu tak ada dalam kelas, murid kalau ada benda ni, dia akan berusaha untuk duduk dalam kelas, duduk dekat tempat dia orang diam-diam. Yang ketiga, benda ni juga ada ganjaran kepada murid yang duduk diam selama 1 minit dan seterusnya. So, diorang akan cuba dan berusaha lah untuk sentiasa duduk diam dalam kelas. Okey, seterusnya, keunikan. Apa keunikan produk saya ni? Yang pertama, dia tengok dari segi bentuk dia mempunyai bentuk yang compact and mudah dibawa. Lepas tu, nampak tak ada keychain ni? So, maksudnya dia boleh dijadikan sebagai keychain sebab dia mempunyai bentuk yang macam keychain lah, cantik, comel. Seterusnya, murid juga selain daripada letak benda ni dekat kerusi murid, cikgu boleh jadikan macam gantung dekat murid tu ke, atau tak dekat, kalau murid tu pakai lanyard, bolehlah letak kan. Kalau murid tu nak pakai pun tak malu sebab benda ni cantik. Benda ni boleh buat sendiri, DIY. Cikgu boleh buat, murid boleh buat. Sebab benda ni boleh guna bahan terpakai. Kita guna kotak terpakai ni. Lepas tu kena ada microbit lah. Lepas tu saya just tampal manik-manik ni supaya lebih menarik. Apa manfaat produk ADC ni kepada pengguna? Yang pertama, manfaat kepada guru tu sendiri. Guru boleh kawal kebisingan kelas tu tanpa cikgu tu pantau. So, macam cikgu kalau cikgu busy, just letak je produk ni dekat kerusi murid atau bagi murid tu pakai untuk murid tu tak gerak mana-mana, tak bising lah. Yang kedua, dia dapat galakkan kesedaran diri kepada murid terhadap tingkah laku mereka. So, diorang dapat sedar lah kalau diorang bergerak tu, diorang bising. So, diorang akan kawal and tingkatkan lagi disiplin diorang dalam kelas dengan duduk kat meja atau tak buat bising, tak gerak ke mana-mana. Yang ketiga, sesuai dengan pendekatan gamifikasi dalam pendidikan. Contoh, sesuai dengan pendekatan gamifikasi dalam pendidikan itu, kalau cikgu tekan button A ni, cikgu boleh tengok lah berapa banyak kali. Cikgu boleh kawal lah, cikgu dapat tengok dia ni budak yang baik. So, dia dah diam kat dalam kelas tu selama berapa minit. Lepas tu, kalau tekan button B, dapat tengok berapa banyak kali dia dah bergerak, dia dah buat bising. Seterusnya, sumber saya menggunakan microbit dengan sensor yang terbina dari microbit tu, iaitu sensor accelerometer, di mana sensor ni dapat kawal pergerakan murid tu. Okey, apa perbezaan produk saya dengan produk yang sedia ada kat pasaran tu? Okey, kalau produk saya direka khas untuk nak kawal pergerakan murid dalam bilik darjah, membantu guru menangani masalah disiplin dan tumpuan murid. Macam produk yang ada kat pasaran ni, kebanyakannya berfokus kepada keselamatan murid atau kehadiran murid dalam kelas. Dia tak banyaklah pasal nak kawal kebisingan murid dalam kelas. So, selalunya tak banyak pasal produk untuk nak kawal kebisingan murid dalam kelas. Seterusnya, kita tengok kepada carta alih dan kod yang saya gunakan. Ini adalah carta alih yang saya gunakan. Seterusnya, ini adalah susunan blok saya menggunakan Microsoft MakeCode. Okey, produk saya ni dia boleh lekat dekat kerusi. Contoh macam ni, dia akan lekat dekat kerusi murid tu. Macam ni. So, macam kalau budak tu bergerak kan, contoh gerak ke belakang, betul lah kan, dia akan tekan button X, lepas tu cakap suruh sit. Sit maksudnya duduk. Ataupun nampak tak ada keychain ni, budak tu boleh pakai lah macam gantung kat badan dia ke atau anywhere.
Okey, seterusnya saya akan panggil seorang contoh anak murid saya. Okey, saya akan panggil Ifat. Ifat atas semua. Lepas tu contoh. Ifat gantung dekat dia punya ni. Boleh gantung dekat lanyard murid tu lah. Buat contoh, Ifat, cikgu nak Ifat duduk. Lepas tu, okey. Lepas tu contoh Ifat nak pergi meja kawan dia. Ifat bergerak. Macam-macam. Dia akan bunyi. So, maksudnya Ifat kena sit. Ifat kena sit down. Okey, macam itulah manner penggunaan saya. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.